kereta di Bandung ni, Muhammad Fosfix. So ini aku nak pergi Peridai Mall sebab aku ada tournament taekwondo. Sekarang jam pukul 8.13. Aku masuk 5 kategori: individual sparring, individual pattern, team sparring, team pattern dengan team mixed pattern. So hopefully boleh menang semua lah kot, InsyaAllah. So dalam perjalanan ni mungkin nanti kena singgah beli kopi sikit sebab pagi-pagi kita pun tidur lewat semalam kan Fox kan. Ada benda yang kita kerja kan 3 pagi je. 3 pagi. Nampak tak? Ramai orang beriadah. Jalan ni setiap pagi kalau siapa bawa weekdays dia selalu jam lah. Sini ada international school, tapi kadang-kadang mat motor selalu lepak depan tu, bakar motor. So Fox, kita nak pergi Penang kan minggu ni. Betul. Kita ride sikit lah. Ini pada pagi hari ni clear untuk Ahad. Tapi kalau weekdays jalan ni dia jam. Bermula 6.30 sampai pukul 7 lebih ke 8 tu kot. Oh, kat sini kadang boleh sangkut 40 minit guys. 40 minit nak daripada Taman Zamrud sana. Hop, dah lepas. Okay, sekarang kita dah sampai kat Peridai Mall. Mak aku jalan lah. So barang semua dah ready Ni barang saya dah bawa. Laju aku jalan. Pagi-pagi aku jalan laju. Nombor 1 kita kecek kopi dulu. Mana pun So headgear ada. Yang penting ni tempat jaga kita punya keamanan. Okay, kita ada mouth guard. Wajib pakai, takut aku kena belasah kat mulut, patah gigi, susah. Better pakai. Jadi semua barang ada, jom kita pergi sampai awal sikit untuk training dengan team members. Jom. Syafiq, come, let's go. Morning. How are you today? Okay. Whether we can use our team pattern, how far. Oh, okay. Okay, sekarang ni saya nak pergi tukar baju. Nombor saya Ketuan. Ni macam uji bakat AF. So ada tag participant dan saya masih blue belt. Jom tukar kat toilet tapi tak boleh record. Bye. Okay gang, hari ni aku ada kat Peridai Mall dekat Petaling Jaya sebab aku join 30 Litec Open Championship Anniversary. Maksudnya dah 30 tahun Legends Taekwondo dah ada dekat Malaysia ni. So di antara pelopor awal ITF. So sebab tu aku join dojang ni sebab dapat pelajaran Taekwondo yang tip top lah kat sini. So aku blue belt lagi sebab aku baru setahun jagung. Saya tak tahu nak berkata apa-apa. So participant kali ni rasanya ada dalam 6 ke 700 orang lah, lebih kurang.
Okay, sekarang ni dah go 2 kategori dan saya berjaya dapat 2 emas untuk 2 kategori tu. Iaitu mixed team pattern dengan men's pattern. Ni first time lah tengok event taekwondo macam ni. Ramai lah. Okay, sekarang ni sebentar lagi menunggu next kategori. Kita relax dekat Family Mart lo, dekat Paradigm Mall. So mall ni luas jugalah. Tak tahu kenapa aku cakap pasal mall, maybe sebab penat jalan je. Okay, sekarang kita ada dekat MBB Q. Fox, macam mana makanan dia? Ni first time tu makan salted egg. Harap boleh digest lah. Sebelum ni first time juga. Kita terrekod time dah habis makan dah, terlupa dah. So aku pula tak makan sebab aku takut nanti tiba-tiba turn aku fight muntah. Nak bila kita tendang kat perut kan, takut perut kan. Okay, kalau Fox habis makan kita gerak. Tapi relax lo, chill lo. Aku tak pasti lah.
Okay, so saya baru habis lepas sparring. Tadi semua berjalan lancar dan Alhamdulillah, harap next time dapat buat lagi lah yang terbaik.